Hai, hari ni saya cerita. Ada seorang pasien saya, dia tidur tekak, duduk tekak berbulan-bulan. Sebab apa? Dia kata, doktor, bila saya tidur je, baring je, sesak nafas, terjaga. Baring je, berdengkur, terjaga. So, dia terpaksa tidur, duduk. Pas saya periksa seluruh ruang pernafasan dia, saya dapati yang bloknya hanya hidung dia. So, saya cadangkan rawatan untuk kurangkan saiz daging dalam hidung dan betulkan tulang di tengah-tengah hidung tu. Selepas operation, baring, kata doktor, inilah kali pertama saya dapat baring dan tidur. Lepas berbulan-bulan, dia kata kualiti hidup dia pun bertambah baik. Sebab bila dapat oksigen yang cukup, otak pun akan cerdas. Sekiranya perempuan tak dapat tidur nyenyak disebabkan masalah hidung yang tersumbat, tak dapat bernafas, tuan-puan tak perlulah tunggu selama-lamanya. Sebab kalau kualiti tidur tu terjejas, kualiti hidup kita pun akan terjejas. Ada rawatan untuk nasal blockage, ada rawatan untuk hidung yang tersumbat. Saya sarankan datang jumpa ENT terdekat, biarlah doktor yang periksa.